kapal tu ada 3 aktivis iaitu Greta Thunberg berusia 22 tahun. Greta Thunberg ni dilahirkan sebagai Asperger. Asperger ni salah satu daripada minor autism. Yang mana kebolehan berfikir Greta Thunberg adalah straight to the point. Orang yang ada Asperger, dia straight to the point. Jadi Greta Thunberg pada usia 16 tahun, dia telah memilih untuk menjadi pejuang alam sekitar. Kerana dia baca banyak tentang alam sekitar, dia jadi Asperger dia telah membentuk, dia kena selamatkan alam sekitar. Dia pun berjuanglah selama tu menentang Amerika Syarikat kerana Amerika Syarikat menarik diri keluar daripada COP. COP ni adalah Perikatan Negara-Negara yang bersetuju menandatangani perjanjian kawalan alam sekitar bagi mengekang peningkatan suhu dunia pada 2030. Jadi bergaduhlah dia dengan Trump bila Trump tarik diri. Sebab tu Trump selalu hina dia sebagai budak cacat. Walaupun doktor tahu kata dia Asperger dan dia pun tahu dia Asperger, dia tak nak hidup sebagai orang yang diisytiharkan sebagai autism disorder. Dia kata dia diberi bakat luar biasa iaitu berfikir secara konstruktif. Dia tak ada second opinion kerana Asperger ni mereka dan matlamatnya. Kalau dia nak lintas jalan, dia lintas jalan. Kita kena beritahu nak lintas jalan ada kereta. Tapi dia ada mak ayah yang bagus. Mak ayah dia kata kalau nak baiki anak dia ni dengan kepintaran yang luar biasa tentang alam sekitar, jadikan anak dia aktivis. Bila anak dia jadi aktivis, anak dia kena bergaul dengan orang. Greta Thunberg, waktu saya follow dia tahun 2017-2018, dia umur 17 tahun, 18 tahun. Dia senyum pun tak boleh. Kemudian bila berlaku perang Palestin, dia mula sedar, kalau selamatkan alam sekitar, manusia hidup di atas alam yang selamat, tapi dibunuh. Apa erti alam yang selamat? Maka dia menukar, bukan tukar, dia lompat dan tolong Palestin. Sebab tu sekarang saya terkejut, gambar video-video dia dah pandai senyum. Orang bagi topi katak dekat dia di Tunisia, dia dah pandai senyum, pandai ucap terima kasih.